Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video yang dah lepas. Video-video yang lepas-lepas ataupun video-video sebelum ni. Terima kasih banyak-banyak yang pernah tengok. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun tekan dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Senarai Ramai, koleksi video, produk-produk yang saya guna, yang saya pakai. Bolehlah tengok. Tak tahu nak makan apa kan? Bolehlah try makan kuih Belanda berkrim coklat yang macam ni. Ada macam jejari gulung macam tu lah. Dia perisa coklat. Perisa lain pun ada, boleh pilih. Jom kita buka. Dia main dalam kotak macam ni lah. Dia main dalam paket yang macam ni. Banyak juga. Banyak gulung juga. Kuih Belanda ataupun krim coklat yang macam ni. Jadi kita try makan. Dia main dalam roll ataupun gulung yang macam ni. Okay, dia punya batang roll ni tak panjang sangat. Jadi mudahlah kita nak masukkan dalam mulut kan. Jadi kita boleh makan. Dia punya perisa coklat. Perisa lain pun ada. Sedap. Saya makan pun sedap tau. Bolehlah makan kuih Belanda perisa coklat yang macam ni. Jangan lupa sediakan air juga. Baju yang saya pakai ni, baju t-shirt lengan pendek. Dia ada collar bulat. Warna boleh pilih tau. Selesa pakai. Untuk yang nak bersenam, yang nak pakai duduk rumah tu boleh pakai. Dia serap peluh. Cepat kering juga tau. Bolehlah pakai t-shirt yang macam ni. Tak panas. Ok, mikrofon tak, saya pakai mikrofon tanpa wire tau. Jadi mudahlah saya nak buat konten, nak buat video. Saya boleh cucuk dia punya receiver tu ke kita punya smartphone camera. Dan dia juga ada dua mikrofon. Yang saya pakai ni satu dan dalam ni satu. Ok, receiver dia tu boleh pilih sama ada nak Android ataupun iOS. Ok, dekat bawah ni dia ada battery level tau, paras bateri. Jadi mudahlah kita nak tahu berapa paras bateri yang kita ada lagi. Jadi nak charge dia pun mudah. Dia guna kabel USB Type-C. Kita boleh charge dia. Deodorant yang saya pakai deodorant Dashing Active Spirit ni. Dia ada juga pilihan wangian yang lain, boleh pilih. Jadi bolehlah pakai untuk kat kita punya ketiak tu kan. Taklah berbau sangat kita punya ketiak tu. Ok, minyak rambut tu saya pakai minyak rambut coconut. Dan juga ada rosemary dan juga peppermint. Jadi nak pakai dia pun mudah. Kita tekan-tekan picit. Lepas tu kita boleh pakai dekat kita punya rambut. Kita sapulah kita punya rambut kan. Lepas tu kita boleh pakai sikat rambut. Kita boleh sikat, nak sikat yang macam mana. Contoh macam sikat yang saya pakai ni, sikat bulat yang macam ni. Jadi mudahlah kita selitkan ke jari kita. Jadi kita boleh sikat lah rambut kita. Nak sikat tepi, sikat belakang, sikat ke depan ke. Jadi mudahlah. Ok, perfume pula saya pakai perfume EDP yang macam ni. Perfume mini lah, mini pocket. Jadi mudah nak bawa, nak letak dalam beg. Jadi mudahlah. Untuk bawang yang saya ada ni untuk wanita sebenarnya. Tapi saya pakai sebab dia punya bawang ni sedap bau dia. Bau buah macam tu, honeydew. Ok, sedap lah kita boleh pakai. Bau dia pun sedap. Untuk lelaki pun ada, untuk wanita pun ada. Boleh pilih bawang juga tau. Kuih Belanda perisa coklat sedap. Dia main dalam gulungan yang macam ni. Boleh lah makan duduk saja-saja tu. Nak beli kuih Belanda ni ataupun produk-produk yang lain, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.